Kembali lagi bersama Transmatic Auto Benz. Alright, sini adalah fender untuk model BMW X5 yang ada kat depan kau ni. Kereta ni kenapa sampai nak kena buka fender macam ni Nampak ni, ni fender. Okay, kau tengok ni, ni ada apa? Ni adalah wiper washer punya tank lah, okay. Ni adalah tangki air untuk air wiper model BMW X5 lah. Model BMW X5 F10. Tank wiper washer ni duduk kat dalam fender kanan ni Macam kau tengok ni. Kenapa kereta nak kena buka, sedangkan untuk isu-isu air wiper bocor, sebenarnya tak perlu buka fender pun. Tank air washer ni boleh keluar tanpa perlu buka fender lah. Tapi untuk kereta customer ni special case. Sebab apa? Sebab isu dia dah tukar dah wiper washer motor dia. Macam kau tengok ni, macam ni. Okay, kalau kau tengok ni wiper motor dia baru tapi dia masih ada masalah leaking lah. Bila ada masalah leaking dan part tu dia dah buat dan dah tukar dah pun, macam kereta customer ni, ini dah bukan part replacement punya issue. Ini dah lebih kepada troubleshooting punya masalah. Nak tak nak, kita terpaksa buka habis dia punya fender untuk kita checkkan lah. Okay. Sebab kalau tengok bocor ni, dan sekarang ni kau tengok air dia. Nampak ni, ada air kat sini. Ni. Nampak macam daripada ni daripada wiper washer motor dia. Wiper washer motor dia dah baru dah pun. Customer ni dah pernah tukar dah pun. Dan masih lagi bocor dekat area yang sama lah. Bila dah bocor tempat yang sama, ni dah bukan part replacement. Okay? Kalau part replacement, kita buka daun pisang ataupun fender liner dalam ni dan kita boleh tukar lah benda ni. Sekarang ni kereta customer ni datang dengan isu dia dah tukar dan masih lagi bocor. Ni dah jadi troubleshooting. Untuk isu troubleshooting, proses kerja dia adalah kita kena buka lah barang-barang tu untuk kita confirm ataupun checkkan betul-betul. Okay, macam kereta ni, nak tak nak kita terpaksa buka lah dia punya ni fender cover untuk kita checkkan betul-betul leaking tu memang betul daripada mana punya area lah. Okay, macam kereta ni, dia punya leaking tu datang daripada ni. Getah benda ni, benda kecil je. Benda simple, benda kecil je. Okay, ni adalah getah untuk benda ni. Ni kita tukar, lepas tu kita buat refitment balik. Lepas tu nanti kita tengok kita buat test macam mana. Okay, tapi nak jadikan cerita, itu adalah proses troubleshooting. Okay, kalau proses troubleshooting, benda kita customer dah tukar pun dan masalah tu masih sama, selalunya troubleshooting dia memang banyak sikit lah benda yang kita nak kena buka macam kita customer ni. Alright gang, kepada korang pengguna Continental yang berada berhampiran Putrajaya, Cyberjaya, okay, tak kisahlah korang guna BMW ke, macam kita ni, X5 ke, F10 ke, G-Series ke, G20, G30, Mercedes, okay, yang berada berhampiran Putrajaya dan juga Cyberjaya, boleh roja kita orang Transmatic Auto Benz akan buka daripada hari Sabtu sampai hari Khamis gang. Apa roja?